Hari ni kita nak buat resipi tom yum, tapi bukan tom yum biasa. Kita nak buat tom yum namhon ataupun resipi tom yum santan. Sebab saya suka dumpling, kita letak sekali. Rasa dia masam-masam pedas dan juga lemak daripada santan tu. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk masak tom yum dengan nasi hari ni, kita tak pakai periuk biasa. Kita akan pakai periuk nasi terbaru Tefal Daily Rice Max. Jom kita buat tom yum dulu. Korang masukkan dalam 2 ke 3 cawan air. Lepas tu kita masukkan dalam 1 biji bawang Holland, 2 batang serai yang dititik dan juga akar daun ketumbar. Lepas tu nak pedas lagi, kita tumbuk dalam 5 ke 6 tangkai cili padi. Masukkan sekali dan juga kita boleh masukkan dalam 2 sudu besar paste tom yum. Kalau nak kau lagi, korang boleh tambah lebih. Lepas tu kita tutupkan periuk nasi Tefal kita. Kita akan renehkan air dengan bahan-bahan tadi. Saya pilih option sup, kemudian biarkan dia sampai mendidih. Untuk periuk nasi kita hari ni, dia bukan periuk nasi biasa, tapi periuk nasi ni adalah periuk nasi anti basi selama 24 jam. Kalau korang masak nasi, esoknya korang nak buat nasi goreng, tak payah masuk peti sejuk lah. Nasi kekal moist. Yang paling penting dia tak basi. Sebenarnya, uap air yang terperangkap dekat atas penutup nasi korang tu adalah salah satu punca nasi korang cepat basi. Kalau korang tengok periuk nasi Tefal kali ni, bahagian penutup dia kering je. Waktu proses memasak tu, uap-uap air akan dilepaskan dekat luar macam ni. Jadi uap air tak terperangkap dekat atas penutup nasi ataupun keliling periuk. Untuk pengetahuan korang, periuk nasi Tefal terbaru ni menggunakan teknologi 3D Max Pro Layer Heating. Teknologi ni lah yang menyebabkan nasi korang kekal segar dan juga dia tak lembik sangat. Cantik elok je. Korang juga boleh pakai 24 hour keep warm function, yang mana untuk memastikan nasi korang sentiasa fresh walaupun dah seharian korang masak. Bahagian pot periuk nasi ni, dia punya filling tu memang berat dan bentuk dia yang bulat macam ni untuk pastikan korang punya nasi dimasak dengan sekata. Macam korang tengok dalam video ni, kita dah masak nasi dia seharian. Nasi dia still ok, cantiknya. Memang sesuai untuk buat nasi goreng. Jom kita sambung masak tom yum pula. Bila air dah mendidih, korang boleh masukkan udang. Kemudian kita boleh masukkan sos ikan thai secukupnya. Dan juga korang masukkan dalam setengah kotak santan. Nak ganti susu cair pun boleh. Korang kacaukan dia sampai sekata. Lepas tu kalau korang suka, boleh masukkan terus je dumpling ni, ataupun korang rebus asing pun boleh. Last sekali korang boleh taburkan sedikit daun ketumbar. Kemudian korang boleh hidangkan kita punya nasi. Curahkan kita punya tom yum namhon. Rasa dia masam-masam pedas dan juga lemak daripada santan tu. Kalau suka korang boleh perahkan sikit limau nipis lagi. Kemudian siaplah kita punya hidangan. Dan jangan lupa untuk dapatkan periuk nasi Tefal Daily Rice Max sekarang untuk rumah korang. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.